Beliau merupakan anak kepada Puan Nur Ismawati binti Ibrahim dan Encik Syah Ihsan bin Muhammad Bakri. Selain cemerlang dalam pelajaran, beliau juga aktif memegang beberapa jawatan kepimpinan seperti Ketua Pengawas Pusat Sumber, Penolong Pengerusi Pengakap dan Pengerusi Persatuan Bahasa Inggeris. Cita-cita beliau ialah untuk menjadi seorang saintis dan minat membaca serta melukis. Beliau telah menunjukkan kecemerlangan dalam bidang akademik dengan mendapat pencapaian akademik terbaik kelas 6 Suruhaja serta mata pelajaran terbaik bagi subjek matematik dan reka bentuk teknologi. Selain itu, beliau juga merupakan wartawan cilik My Sengat TV Sekolah Kebangsaan Taman Bersatu, peserta Storytelling Bahasa Inggeris 2023 hingga 2025, penerima anugerah Rambu Ketua Pengangkat Negara, peserta National Scout Day peringkat kebangsaan dan penerima pingat Damsa acara Virtual Sparring Kejohanan Taekwondo jemputan RSB peringkat negeri Perak. Murid yang dimasukkan ialah Saudara Syah Umar Ryan bin Syah Ihsan, seorang murid cemerlang dari kelas 6 Suruhaja. Majlis menjemput dan mempersilakan Saudara Syah Umar Ryan bersama-sama ibu dan bapanya untuk tampil ke pentas bagi menerima anugerah Tokoh Akademik Lelaki 2025. Dipersilakan.